Macam mana nak keluarkan emas di mesin ATM Public Gold? Sebelum tu pastikan anda sudah ada akaun Public Gold. Okey, langkah pertama anda pergi ke mesin Public Gold, kemudian pilih item yang ingin anda keluarkan dari akaun emas Gap. Kemudian boleh tekan Gap withdraw dan akan keluar QR macam ini. Kemudian beralih kepada apps Public Gold, tekan QR barcode bahagian kanan atas. Kemudian scan QR pada mesin ATM. Seterusnya tunggu sehingga Public Gold send TSC number di WhatsApp pada handphone anda. Seterusnya tekan request TSC. Kemudian enter nombor TSC ini kepada mesin ATM. Setelah selesai nombor TSC dimasukkan, akan keluar paparan kaedah bayaran. Dan saya akan guna My Debit, dan selanjutnya scan My Debit Card di sini. Di skrin akan keluar paparan macam ni, menunjukkan emas anda dalam proses untuk dikeluarkan. Okey, emas sudah pun ready, siap untuk diambil. Tahniah dan syabas, emas sudah pun dikeluarkan, dan inilah desain dinar, iaitu 1/4 dinar bersamaan dengan 1.0625 gram. Tahniah. Berminat nak simpan emas di Public Gold?